Okey, kes pusaka, kenapa kes pusaka lambat selesai? Ada banyak faktor lah. Banyak faktor kenapa kes pusaka biasanya lambat selesai. Kebiasaannya isu paling utama, isu paling utama adalah duit, wang ringgit lah. Jadi wang ringgit, maksudnya waris ni dia tak ada duit nak buat pengurusan harta pusaka. Jadi ini sangat penting, sebab kita orang-orang kita ni kadang-kadang tak utamakan isu pengurusan pusaka. Maksudnya bila kita tak sediakan awal-awal untuk mudahkan waris-waris kita ni. Lagi-lagi kalau kita ni jenis banyak harta lah, banyak harta ke sikit harta ke, tak kisahlah. Tapi untuk permohonan pusaka, urusan dia tu memerlukan kos yang tinggi. Jadi apabila si mati ni tidak bersedia semasa hidup, kita ni tak bersedia untuk menyediakan waris-waris kita ni untuk nak menguruskan harta pusaka, ini akan menyukarkan dan menyebabkan waris-waris kita tak dapat nak menguruskan harta pusaka dengan efisien. Jadi pentingnya pertama sekali adalah kita kena menyediakan wang yang cukup untuk waris-waris kita menguruskan harta pusaka. Yang kedua pula isu duit juga, tapi on waris punya side. Jadi on waris punya side ni, si mati contohnya, kita punya ahli keluarga tersebut dah sediakan duit, tapi bila meninggal je waris-waris, instead of menguruskan harta pusaka, maksudnya menguruskan tukar nama, hartanah dan sebagainya, dia tengok ada duit akaun bank yang ditinggalkan oleh si mati. Pertama kali yang dia buat, dibahagikan je terus duit tu. Sebelum urus pusaka, tak apa, bagi duit dulu. Memanglah kita fahamlah wara-wara kadang nak buat melangsungkan hidup dan sebagainya, tapi kena faham ada turutan pelaksanaan pentadbiran atau pengurusan harta pusaka si mati ni yang kita kena ikut lah. Macam contoh nak selesaikan hutang, macam selesaikan badal haji dan sebagainya, kemudian menguruskan harta pusaka. Apabila semua dah selesai, barulah kalau ada lebihan, duit tu ada lebihan dan sebagainya, barulah dibahagikan. Jadi duit ni dia ada isu. Satu, isu daripada si mati sendiri tidak bersedia, dan kedua, waris tu sendiri yang culas ataupun terlalu tergopoh-gapah nak membahagikan duit yang ditinggalkan oleh si mati. Okey, jadi untuk yang berkenaan dengan duit ni, duit untuk nak menggunakan duit si mati ni untuk pengurusan harta pusaka ni boleh, tak ada masalah. Boleh digunakan, dah ada pandangan-pandangan daripada ulama, daripada mufti yang membenarkan untuk penggunaan harta pusaka ataupun duit peninggalan ni untuk tujuan pentadbiran harta pusaka terlebih dahulu, jika waris ni tidak mempunyai duit lah untuk berbuat sedemikian.